A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada permasalahan tentang harta pusaka, nak selesaikan harta pusaka yang belum selesai-selesai ini, boleh saja hubungi Nurul Syazwani binti Rosmawi. Kita boleh uruskan dengan Al-Solihin Trustee Berhad ataupun nak buat rancangan untuk diri sendiri. Dah tengok realiti antara kawan-kawan ke, antara saudara mara ke, antara ibu bapa ke, antara adik-beradik ke, dah tengok dan dah lalui proses-proses tu dan tahu betapa sukarnya, betapa ambil masanya, betapa ambil kosnya, betapa ambil emosinya bila menguruskan harta pusaka. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin melantik Al-Solihin Trustee Berhad, boleh sahaja hubungi Nurul Syazwani binti Rosmawi. Okey, perkhidmatan yang dijalankan oleh Al-Solihin adalah first sekali adalah wasiat. Memang kita punya major adalah untuk buat wasiat. Sebab kita nak lantik wasi, kita nak lantik orang yang uruskan harta pusaka. Orang tu di dalam Al-Solihin ni, kita ada jabatan untuk harta pusaka, jabatan untuk mentadbir harta pusaka. Memang jabatan tu khas satu-satunya. Dia, bukanlah dia. Mereka je yang boleh menguruskan harta pusaka itu. Mereka je ada autoriti untuk menguruskan harta pusaka. Kalau jabatan finance ke, jabatan HR ke, jabatan lain tidak boleh menguruskan sebab hanya mereka sahaja yang tahu untuk menguruskan tu. Sebab bukan senang nak uruskan harta pusaka ni. Dia kena ada kepakaran, dia kena ada ilmu, dia kena ada, kita kata apa, pengaruh. Al-Solihin ni insya-Allah ada pengaruh. Kita punya pengasas iaitu arwah Tun Saleh Abbas, dan kita punya CEO sekarang ini bukanlah calang-calang orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak dapatkan khidmat di Al-Solihin Trustee Berhad, hubungi Nurul Syazwani segera. Okey, kita ada khidmat untuk wasiat. Kedua adalah hibah. Ketiga adalah deklarasi harta sepenjarahan. Hibah ni kita nak bagi terus kepada orang yang kita sayang. Terpulanglah nak bagi kepada anak ke, nak bagi kepada isteri ke, nak bagi kepada anak angkat ke. Anak angkat tak dapat bahagian faraid. Okey. Ataupun nak bahagi kepada orang-orang yang susah ke, orang yang kita tahu dia memang daif dan kita memang nak bagi kepada dia. Boleh juga nak bagi hibah kepada dia ini. Yang ketiga adalah untuk harta sepencerian. Sebelum berlakunya kematian, sebelum berlakunya penceraian, sebelum berlakunya poligami, na'udzubillah, kita tidak mendoakan, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh buat deklarasi harta sepencerian awal-awal supaya bila berlakunya trigger event yang saya sebut tadi iaitu kematian, poligami ataupun penceraian. Pertama, kematian, kedua poligami ataupun ketiga penceraian. Jika berlaku itu kepada tuan-tuan dan puan-puan, maka boleh sahaja deklarasi harta sepencerian itu terus pergi ke mahkamah syariah untuk disahkan. Sebab kita dah declare awal-awal, kita dah beritahu awal-awal bahawasanya harta ni harta ni memang saya nak bagi kepada isteri saya. Harta ni memang saya nak serahkan kepada isteri saya. Jadi kita dah declare awal-awal, tak adalah lagi nak buat pembuktian bahawasanya harta ini memang dicari oleh isteri dan suami ini. Jadi kita dah declare awal-awal, kita dah bagi tahu awal-awal, maka ia menjimatkan kos dan ia menjimatkan masa untuk turun naik mahkamah. Turun naik mahkamah ni bukan perkara yang mudah. Turun naik mahkamah ni bukan perkara yang senang. Turun naik mahkamah ni bukan perkara yang kos sikit-sikit. Bukan. Jadi kalau nak mudah, kalau nak permudahkan urusan, bolehlah buat deklarasi harta sepencerian. Dan lagi satu, kalau dah ada berlaku kematian, Al-Solihin Trustee Berhad juga boleh uruskan harta pusaka itu. Janji semua ahli waris bersetuju, semua ahli waris nak lantik kita sebagai pengurus untuk harta pusaka tu, kita boleh buat kerja. Kalau ada yang tak setuju,
kita dok boleh buat kerja. Kita memang dok boleh buat kerja kalau ada yang dok setuju untuk lantik Solihin Trustee Berhad. Kita minta maaf banyak-banyak. Wallahualam. Semoga video ini memberi penjelasan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah khidmat yang dijalankan oleh Solihin. Selama ni saya buat video tentang faraid, hibah, wasiat seperti itu saja. Ni saya rangkumkan semua apa yang Solihin ada dan apa yang Solihin boleh bagi khidmat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Percayalah kepada khidmat Solihin sebab kita dah 22 tahun di dalam industri harta pusaka. 22 tahun tu bukan masa yang singkat. Kita daripada tahun 2004 tu saya masih belajar lagi, saya masih sekolah lagi. Jadi ia perkara yang lama, ia adalah satu industri yang dah lama ditetapkan. Jomlah berwasiat dengan Solihin Trustee Berhad. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.